Ini Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Peperiksaan. Setahun 2 kali mesti ada cerita ni. Ambil gambar kertas ujian yang kosong, ambil gambar kertas ujian jawapan yang mengarut-ngarut, lepas tu letak di media sosial. Ambil gambar pelajar tidur masa ujian, letak di media sosial. Kenapa? Katanya murid tidur waktu ujian, katanya murid tak nak jawab dengan serius, katanya murid tinggal kertas kosong, katanya murid tidak hadir waktu ujian dan sebagainya. Dan puncanya dia kata sebab tak ada UPSR, sebab tak ada PT3. Itu punca dia. Tapi betul ke itu puncanya? Tanya dulu, tanya cikgu-cikgu dulu. Tahun 70-an, tahun 60-an, tahun 80-an, ada ke pelajar tidur waktu ujian? Ada. Ada ke pelajar tidak hadir waktu ujian? Ada. Ada ke pelajar jawab mengarut dalam ujian? Ada. Ada ke pelajar tinggalkan kertas ujian kosong? Ada. Waktu tu ada ujian. UPSR ada, tahun 90-an ada, tahun 2000 ada, UPSR ada, PMR ada, PT3 ada. Tetapi tetap berlaku perkara itu. Pelajar tidur, pelajar tak nak jawab, pelajar tak tahu nak jawab, pelajar tak hadir. Ada punca lain. Jangan kita ambil semua tu, letak tepi dan kita terus kata sebab tak ada UPSR lah jadi macam ni, sebab tak ada PT3 lah jadi macam ni. Dan bukan semua dalam sistem pendidikan kita ni menjurus ke arah peperiksaan. Kita ni Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Peperiksaan.